Hidup PAS. Aku sokong PAS hari ni. Siapa lawan PAS hari ni, aku bantai. Hari ni kena sokong PAS. Sebab kita nak biar dia orang bergaduh. Ni Batman mana pula ni? Batman walaun ke apa? Kalau Batman kerajaan, tunggu kejap. Saya tak lama ni sebab saya nak orang PAS naik. Dia budak sekolah tu tak penuh selamanya. Budak sekolah rendah pun. Batman, Assalamualaikum. Batman kacau lah Batman ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah dah tertekan. Sorry. Ingat tadi silap naik. Kita kena menyokong tindakan PAS yang daripada semalam dalam muktamar dia asyik bercerita bau-bau sama-sama seolah-olah macam mereka nak menjadi pimpinan utama di dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan lah, na'udzubillah, dalam Perikatan Nasional. So kita ni, geng-geng kerajaan ni, kita kena menyokong. Jangan tak sokong. Kita sekarang ni kena duduk di belakang PAS untuk menyokong dasar diorang untuk lawan bersatu. 70 tahun kan. Tapi itulah dengan Ibrahim, dia mengaku dia tak layak jadi Perdana Menteri. Tang itu Tuan Guru hebat lah, aku respect lah. Dia mengaku dia tak sihat. Dia mengaku dia tak layak menjadi Perdana Menteri. Cuma dia terlupa tak layak jadi Perdana Menteri. Dalam masa yang sama dia tak layak juga jadi Presiden. Yang tu dia lupa. Dia lupa sangat. Alah, tak ada lah. Set kita nak naik, set kita ni. Aku tak naikkan kerajaan set kita. Nak naik tak? You want to come up? Tak ada lah walaupun. Tak ada walaupun lah. Aku bateri tak ada ni, tak boleh lama. Kita tunggu kejap lah Kalau tak ada walaupun kita nak sembang apa geng. Kejap. Korang tap screen. Tak payahlah, aku sekejap je. Tak payah tap screen lah. Sekejap je. Korang tak jawab lah soalan aku. Tadi korang makan apa weh tengah hari? Tengok, aku tadi makan ayam gepuk. Ayam gepuk kau. My favourite. Ayam gepuk adalah makanan tengah hari yang aku paling favourite. Mi segera je. Kau dah kenapa? Maggi je. Why brother? Why? Why Maggi? Yalah tahulah nasi zeti. Nasi lauk apa? Nasi lauk apa geng? Makan pisang je. Tengok tengah bulan. Allah sedihnya Azwan. Janganlah cakap macam tu Azwan. Azwan bujang Azwan. Aduh, aku benda-benda orang tak makan ni aku. Dia sedih pula. Oh, bujang. Yelah, aku dulu bujang pun tu juga. Sebab tu kena kahwin cepat Azwan. Kahwin Azwan, tengok kau jangan pergi cari untit lah. Sengsara hidup nanti. Mana Azwan? Walaun kat mana? Negeri Walaun kat mana? Padan muka kau. Kau pindah lah. Kau duduk negeri Walaun. Kenapa? Oh, Perlis. Jadi kau nampak tak? Ada permasalahan kan? Siapa yang tengok muktamar PAS tadi? Ada masalah tau. Antara PAS dengan Bersatu ni. Kita kena meraihkan lah. Kita kena menyokong. Tolong sokong PAS kan korang. Sementara je, tak payah lama-lama. Sekejap je. Besok dia orang dah porak-peranda, kita belah lah. Alah, walaupun tak ada lah weh. Aduh, walaupun tak ada tak boleh lah. Aku nak cakap seorang-seorang ni aku setakat seminit boleh lah. Tak adalah walaupun. Tunggu sekejap lagi lah Kalau tak ada walaupun, korang pun tak terhibur. Jadi korang cari walaupun. Kita kita meraihkan pergaduhan. Ada ke Datuk Seri Tajudin naik semalam cakap kan kita jangan gaduh-gaduh. Room ni room gaduh. Dia dah kenapa? Room ni room gasak. Dia tak layak jadi PM. Tapi yang dia terlupa, Wakasih, yang dia terlupa, Presiden pun dia tak layak jadi. Dia tak layak. Dia sepatutnya yang paling layak ni. Dia rehatlah di rumah. Buat amal ibadah lagi.
Tapi dalam masa yang sama kita berdoa lah agar dia ada umur yang panjang. Tapi dia itu sendiri kena ada kesedaran bahawa this is a time yang sepatutnya dia kena duduk rumah. Tak kira lah rumah kat KL ke, rumah kat Terengganu ke, you know. Tapi tak, kalau tanya dia buat dia atas cari Islam. Semalam ada orang walaupun naik rumah aku petikai kan, oh tuan guru ni dia nak berjuang, kerana dia masih nak berjuang. Ramai je orang lagi boleh jadi timbalan presiden. Boleh jadi presiden. Tu yang timbalan presiden sekarang tu siapa nama dia? Tuan Ibrahim kan? Betul ke? Alah, yang kalau pergi kat Rostum tempat berucap tu. Kalau pergi kat Rostum, dia nak jadi PM ke sebelah macam mana? Dia kalau panggil pergi kat Rostum tempat berucap tu, kan tempat berucap tu kan, dia nampak kepiah je dia. Jahat aku. Dia nampak kepiah je. Dia kena buat special Rostum kat dia. Geng, tak ada walaupun lah geng. Aku hari ni nak buka live pagi tadi, tapi sebab aku busy sikit. Tapi ni pasal rindu kat korang kan, so aku buka sekejap lah So tak ada semangat pun nak buka lama-lama ni sebab bateri tak ada. Aku dekat luar, tak selesa lah dekat luar ni buka live. Tapi walaupun tak ada lah ni, dia orang busy kat mana? Ada ke walaupun buka live? Ada walaupun live tak? Korang pun tak tahu. Jackpot. Assalamualaikum adikku. Waalaikumsalam abangku. Adikku, abang nak bagi tahu adikku, abangku ni tak buat live lama ni, sekejap je sebab bateri tak ada. Jadi abangku tak naik sesiapa pun. Kita berdua saja. Kenapa? Kita doalah agar kita tak ada kena tangkap kaluat. Tak ada, sekejap je, aku sekejap je. Memang aku tak naikkan siapa-siapa pun. Aku naikkan kau seorang je. Sebab you know, kau ni adik aku kan. So kita sembang lah. Ni, semalam aku nak tanya kau. Semalam. Tak payah semalamnya cerita, tak payahlah. Suara anak negeri ni kita akan bergaduh untuk yang baru. Yang semalam-semalam ni kita dah lupa. Yang baru. Kita nak gaduh yang baru ni. Tunggu aku nak tanya kau. Okay. Adikku. Apa Haji Hadi kata dia tak layak jadi Perdana Menteri? Itu satu. Nombor dua, cara Butama PAS ni macam ada pergaduhan je dengan Bersatu. Jawab. Dia dengar daripada mulut abangku, memanglah abangku ni orang mana. Ya, tak ada yang manis-manis, semua yang buruk. So kita abaikan. Kecuali kita dengar dari mulut orang-orang. Adikku, itu jawapan dia. Ya, ni abangku nak jawab balik ni. Adikku, masalah dia dalam YT, dalam TT, pemimpin-pemimpin cakap, contoh macam semalam Isham Jalil cakap apa? Isham Jalil ceramah semalam dalam Muktamar PAS. Apa dia cakap? Kau tengok tak? Dia cakap ramai yang layak jadi Perdana Menteri di dalam PAS ni. 3 lori boleh ada. Kita pun nak jadi Perdana Menteri, takkan nak bagi dekat orang yang rasuah. Kau nampak? Kau nampak mainan dia? Kau nampak? Lepas tu tadi pun nampak tak? Tadi tak pun payah nak pelaga-lagakan orang lah abangku. Aku menyokong PAS ni Stopa. Jangan nak. Aku menyokong PAS. Jangan menjadi batu rongsen. Kau dengar ni Stopa. Ada 60 jangan orang tadi dekat bawah. Rongsen. Kejap Stopa. Ada 60 orang tadi dekat bawah. Siapa dengar aku cakap aku menyokong PAS, tekan satu. Kau tengok Stopa. Aku sokong PAS Stopa. Jangan jadi. Hidup PAS. Tak payah sokong. Jangan nak sokong dari awal lagi. Bukan salah lah, tak payah. Tak payah. Tengok tu. Aku sokong PAS ni. Sokong PAS. Kalau nak sokong dari awal. Engkau tahu kan. Jangan nak sokong tu pilih-pilih. Lina, terima kasih. Ni, engkau tahu kan. Aku masalah aku dalam Perikatan Nasional ni bersatu je. Bila PAS bergaduh ni, aku sokong PAS lah. Gila engkau. Ya, bila aku bergaduh. Aku cari baju warna hijau dah ni. Kalau ikut pada puak pihak PH ni, dengan Bersatu ni hari-hari bergaduh tapi tak ada benda pun. Tapi yang pentingnya tak pernah terjadi dalam Muktamar PAS cakap macam tu. Nak memimpin Perikatan Nasional dan sebagainya. Betul tak? Pernah ada cakap macam tu. Apa orang tak cakap? Nak pecah dengan Bersatu, itu, ini, itu. Tapi tak ada apa-apa pun.
Tak ada apa-apa. Tak apalah, kita tengok-tengok lah. Tapi yang masalahnya sekarang ni, abangku, masalah sekarang ni, abangku, macam mana ni dalam parti sendiri bergolak ni? Apa cerita ni? Sampai keluar parti, sampai kena pecat ni. Apa cerita apa yang tak kena sekarang ni, abangku? Siapa adikku yang kena pecat? Yelah abangku, akhir-akhir ni banyak ni orang parti sendiri luahkan tak puas hati daripada Said Hafizi ni. Macam mana abangku? Aku mana tahu itu bukan parti aku. Aku parti UMNO. Itulah abangku. Itu parti UMNO. Itulah abangku. Yelah abangku. Sama-sama sendiri pun abangku macam mana? Ya abangku. Tapi benda ni terbukti abangku. Contohlah abangku. Abangku ingat tak waktu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri? Abangku ingat tak? Ingat tak ketika itu siapa yang desak suruh berbual parlimen? Wak mana abangku? Tak ingat. Biar adikmu bagi tahu. Cerita. Orang UMNO sendiri. Orang UMNO sendiri desak Ismail Sabri. Itulah apa sebenarnya UMNO nak. Sekarang kita tak tahu apa sebenarnya dia nak. Dah Perdana Menteri daripada UMNO. Tapi desak berbual parlimen nak apa? Bukan sekarang masalah. Kita dah ada sejarah. Audrey, thank you. Sekarang ni sama juga macam kata Anu Mak Said orang UMNO. Razif Menteri Besar ketika itu orang UMNO. Tiba-tiba Mak Said tu buat isu tidak percaya kepada Razif. Apakah ni abangku? Itu sama biasa sendiri lah, bergaduh. Dalam PAS tak ada macam tu. Bukan biasa abangku. Dalam PAS tak ada macam tu. Dalam PAS ni kalau nak tukar MB pun sampai habis penggal abangku. Yelah dalam PAS habis mandat abangku. Alah adikku cakap tak berhentilah. Memanglah dalam PAS tak macam tu. Tapi hakikatnya dalam PAS sekarang ni dia dah buat announcement. Dia nak menjadi ketua dalam Perikatan Nasional. Jadi aku setuju biar korang bergaduh sama sendiri. Itu taktikal je nak tengok puak-puak belah sana menggelupur. Tak rupanya abangku menggelupur. Alasan. Dia macam ni. Kalau lah benda tu datang dari orang sendiri yang orang nak buat contoh kata sekarang ni orang duk cana Dr. Sam jadi MB. Sedangkan MB pula PM. Sedangkan tak ada keluar dari mulut Dr. Sam sendiri. Saya nak jadi menteri, saya nak jadi Perdana Menteri kalau saya diberi peluang buat ni buat. Tak ada. Dia sendiri cakap saya tidak bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Sebab Perdana Menteri itu bukan satu yang boleh dicita-citakan. Dr. Sam sound direct. Bukan satu jawatan yang boleh dicita-citakan. Saya tidak pernah berniat nak jadi, tidak ada cita-cita nak jadi menteri. Lainlah benda tu datang daripada Dr. Sam sendiri. Ini mati Sanjali ni dia bukan orang PAS. Cuma dia tu mesra kepada PAS. So kenapa kita nak ambil pendekatan dia? La ilaha illallah. Kau tengok stopan dia buat macam room dia. Bagilah aku cakap pula. Memanglah dia tak nak jadi Perdana Menteri sebab dia sedar dia tak layak jadi Perdana Menteri. Jadi menteri besar pun bukan dia tak layak. Dia gagal. Padahal tapi siapa yang layak? Padahal mandat dia di Terengganu besar tau. Dia ada 30 lebih kursi. Tapi dia gagal untuk menjadi menteri besar. Mestilah dia segan. Mestilah dia malu. Gagal menjadi menteri besar. Gagal tu gagal dari segi apa? Gagal dari segi apa? Dari segi mentadbir negeri. Okey, mentadbir tu kalau berjaya macam mana? Berjaya, ekonomi bagus. Okey, ekonomi bagus macam mana ekonomi bagus? Okey, ekonomi bagus tu macam mana? Ini hari-hari duk harap duit royalty. Tak apalah, duit royalty tu memang diharapkanlah sebab itu hak korang. Tapi kalau tak ada cadangan lain, idea lain, macam mana adikku? Okey, abangku, contoh abangku kata ekonomi. Okey. Contoh abangku ada company. Abangku ada company lah jual produk. Abangku nak pergi buka tak satu sebuah negeri yang tak pandai mentadbir, tak pandai jaga ekonomi. Abangku nak pergi buka tak bisnes tu? Tak tahulah, aku tak ada syarikat. Tak contoh abangku ni ada company, abangku ni ada businessman.
abangku nak pilih untuk buka cawangan ke dapat meluaskan perniagaan kat mana? Kat negeri yang dikatakan gagal mentadbir tu ataupun kat negeri yang kata berjaya mentadbir? Kat mana? Aku jawablah sebab aku nak tahu, aku nak kau cakap kenapa sebab aku tak faham. Aku nak kenapa? Okey, nak buka tempat yang maju, yang mana ada kuasa beli. Okey, kat Terengganu abangku tahu tak pasal raya mall yang baru siap? Tak tahu. Okey, aku ada Maya Mall. Sogo aku nak pergi Terengganu, kau tak nak jumpa aku. So aku tak ready pergi Terengganu. Okey, Sogo buka kat situ. Rasa-rasanya lah kalau kerajaan negeri tak pandai mentadbir negeri, ekonomi gagal, rasa Sogo nak pergi buka tak cawangan kat situ? Tak nak. Habis tu Sogo pergi buka kenapa? Sebab Sogo nak buka lah. Sebab Sogo nak buka, mesti dia buat kajian dulu. Dia tak pergi buka buta-buta abangku. Stopper. Okey, jap. Itu BN yang buat. BN buat tak siap bangunan. Sekarang ni kerajaan mana mentadbir? Stopper. Kena akui. Stopper. Kau jangan claim benda. Aku malah nak layan benda-benda ni. Aku malah nak layan benda ni. Cakap tak berhenti lah. Bukan, abangku terikut-ikut dengan orang Terengganu yang terlebih Terengganu tu, terikut-ikut bawa ke rumah abangku. Contoh Dr. Sen gagal mentadbir, Dr. Sen tidak pandai cari pelabur. Okey. Tapi benda tu abangku, kalau abangku nak cari kebenaran, abangku pergi buka website kejayaan Kerajaan Negeri Terengganu. Penggal kedua, abangku buka situ terpampang semua. Okey, stop. Yang datang rumah abangku ni contoh. Sekejap. Yang datang rumah abangku ni, abangku. Sabar. Adikmu ni tetamu. Abangku sebagai host, abangku meloponglah mulut terdengar. Sambil bertenggek atas bukit tu. Tahu atas bukit. Hebatlah kau. Atas bukit. Abangku, panel abangku tu yang low class tu datang kat panel abangku tu, dia bawa benda yang dia kalau kita nak suruh detailkan dia tak tahu. Abangku dah pernah kena. Contoh 2 orang abangku, dia cakap duta ni tugas tarik pelabur. Adikmu cabar, bawa bukti, bawa definisi, bawa cakap apa, hujah yang menyokong duta tu tarik pelabur. Dia lari semua, tinggal slipper dia lari abangku. Dia tak boleh terangkan. Dia membawa naratif. Abangku, dengar, biarkan aku buat cakap. Sekejap lagi, sikit lagi. Itu dah level panel yang dari Terengganu tu naik rumah abangku ni. Sedangkan adikmu ni dah lama datang rumah abangku ni, dah lama dah bertenggek kat sini. Dia orang tu baru lagi datang buat naratif. Okey, dah habis kau dengar. Stopper. Habis. Kau yang minta benda ni. Kau yang cakap benda ni. Aku dah cakap pada awal tadi, aku tak buka live lama. Sebab aku tak naikkan sesiapa. Okey, aku naik engkau sembang je. Tapi engkau menceritakan bagi aku habis. Dengar. Bagi aku habis. Bagi aku habis. Kau menceritakan sesuatu benda yang aku tak boleh menafi dan tak boleh membetulkan. Kau cuba cakap, kau burukkan. Kau kata dulu geng-geng dulu tu pergi buat cerita bila minta bukti tak ada. Sekarang dia orang dekat bawah tengah request. Aku naikkan, kau bercakapkan dia orang nak. Berani? Ada berani? Tadi kau claim bukan main. Kau cakap dia orang menipu, dia orang takut. Sekarang dia orang request kat bawah. Orang berkenaan tidak ada kat sini. Orang berkenaan tidak ada. Tidak ada. Ni aku naik. Kalau orang berkenaan melintas sila orang Terengganu ni. Kepala seorang je aku naikkan. Dengan aku kau bolehlah kelentung. Nak ambil kau. Okey. Ini bukan. Ini bukan. Bukan orang ni. Tak apa. Tapi bukan orang ni buat apa nak layan dia cakap. Bukan orang ni. Terima kasih. Abangku. Tutup mata. Tutup mata kejap. Tak apalah, bukan orang ni pun. Tapi semua orang dalam TikTok tahu, tutup mata lah salah seorang daripada yang mahir bercakap tentang Terengganu. Jadi yang kau cakap tadi aku tak tahu siapa. Sekarang ni kalau orang tu baru ataupun lama pada tutup mata, kau lupakan. Ni kau tanya tutup mata sekarang. Kau nak minta bukti apa kat dia sekarang? Kau tunggu sekejap bagi dia cakap. Dia balas apa yang kau cakap tadi. Tutup mata sila. Kau tunggu sekejap, Stopper. Kau jangan turun. Tutup mata sila. Dia nak apa, Farouk? Dia nak tadi tahu pasal apa? Okey, sekejap. Stopper. Apa dia tadi? Kau tanya, jawab lagi sekali. Duk ratib, duta tidur tengah, duta timur tengah, naik wheelchair. Bila kita tanya apa kau tahu kau jangan lali tianggul lah. Biar aku je. Sekejap, Stopper. Kau jangan turun
Tak apa, stop kau tunggu kejap, tutup mata. Dia cakap satu indikasi bahawa Terengganu itu ekonominya baik dan bagus ialah kerana Sogo dibina di situ. Kalau Terengganu tu teruk, ekonomi tak teruk, dan kalau Menteri Besar pandai mentadbir, kenapa Sogo nak buka kat situ? Kau jawab, tutup mata. Setahu aku tu UMNO dulu tu. Tutup mata jawab. Projek Sogo Mayang Mall adalah projek ECERD, termasuk KTCC mall dan termasuk kawasan jajaran di Shah Bandar tersebut. Dan projek itu adalah projek kerajaan lama, telah dimasukkan di dalam pelan ISET, dan ISET ini adalah dari Kementerian Ekonomi, bukannya daripada Webi Samsuri. Itu yang pertama. Kedua, Stopa dia lari sebenarnya, Farouk. Dia tak boleh nak jawab sekalipun bahawasanya perancangan kerajaan baru itu tidak berjalan. Dia tak bercerita dekat kita, Farouk, perancangan mengenai salah satunya Kolej Al-Quran Terengganu yang sekarang ni papa tanda tapak cadangan pun dah jatuh. Tak berjalan 370 juta, Farouk. Gini, Farouk, jadi menunjukkan tenang, Stopa. Tutup mata tengah bercakap. Tidak ada. Jangan bagi dia cakap. Sabar dulu, Pak Sogo dulu. Tak apa, tutup mata. Kita fokus Sogo je. Tutup mata. Sabar, tutup mata. Kita fokus Sogo je. Kita settle. Kalau tidak tutup mata. Tak ada masalah. Kita fokus Sogo. Kalau kita pergi website ISET, kalau pergi website ISET sekarang, tutup mata boleh buka. Kalau Farouk nak tengok website ISET, tutup mata, kasih tunjuk sama dia. Tutup mata, kasih tunjuk sama dia. Kasih tunjuk. Baik, saya kejap. Mari nak jawab. Mari nak nafas. Okey, tutup mata. Tutup mata cari dulu sambil dia nak menjawab. Abangku, dia naik, dia akan jadikan room ni sebagai room dia. Ni orang. Pasal tu kita tak boleh berbahar dengan orang ni. Dia bagus sendiri, dia cakap Stopa. Ini bukan Stopa. Nombor 1, ini bukan room tutup mata. Ini room aku. Tinggal lagi dia dengan... Kenapa dia nak bagi dia cakap lama? Dengar. Buat showtime. Stopa, sabar. Stopa, kita nak settle tentang Sogo tadi. Tutup mata dah jawab. Kau tak bagi cerita benda lain. Kita fokus Sogo. Bagi tutup mata cari benda tu. Sekarang kau cakap apa kau nak cakap. Sila. Tentang Sogo. Sila. Sekarang ni, Sogo tu bangunan. Sogo masuk apabila bangunan siap. Bukannya projek tu bersama bangunan tu Sogo dah ada. Kena faham situ. Dan kepimpinan bertukar. Apabila bangunan siap, kepimpinan bertukar. Seandainya lah kata kerajaan gagal, tak kerti mentadbir, ekonomi tercorok, KDNK semua. Sebab Sogo tu bersejenis syarikat yang nak melabur buka percawangan kat sini. Bangunan betul lah, bangunan tu ECER yang projek dia. Sogo tu entiti berlainan, bangunan pelabur yang nak masuk barang-barang nak berniaga kat dalam tu entiti lain, bukan sama. Bukannya ECER tu projek dia sekali dengan peniaga yang nak berniaga. Tak, dia sediakan lot tapak-tapak, orang boleh sewa situ berniaga. Kena faham, takkan benda basic macam tu orang yang dikatakan bos ni bahagian Terengganu, orang Terengganu yang berfakta ni, cuba cerita adakah Sogo tu termasuk dalam peniaga Sogo tu lah. Sogo alah, lepas ni kita panggil Stopa je. Ada tak? Ada tak? Bangunan tu bukan Sogo, bangunan tu Sogo masuk kemudian apabila bangunan siap. Kena ada beza macam mana? Macam mana orang yang konon dia ulang tu, bagi dia jawab Stopa. Entiti dengan bangunan. Stopa, bagi tutup mata jawab. Kau nak ni guys, showtime je. Kita showtime lah, senang. Boleh? Stopa. Showtime, tak ada masalah. Okay. Ni solo. Okey, kejap. Ni kejap. Tutup mata. Tutup mata kejap. Tutup mata kejap. Okey, teruskan tutup mata. Okey, Farouk, ni contoh dimasukkan dalam pelan kerajaan lama untuk bagaimana kerajaan negeri Terengganu dinaikkan kawasan. Ni salah satu ni Dobridge yang menjadi ikon yang dulunya ditolak oleh Stopa and the gang. Di mana Dobridge adalah dalam jajaran ISER. Projek yang dijalankan oleh ISER. Ini semua projek yang telah pun
dimenterai pada waktu dulu, termasuk Mayam Mall, termasuk apa bangunan TMB yang baru. Oh, Epic ada juga. Oh, Mayam juga tu. Mayam nampak tak Farouk? Oh, mungkin stopan ni buta kot. Tak tengok. Mayam Mall duduk dalam projek Isel. Kebutuhan terus aku sebut. Keperluan untuk memastikan bahawa siapa-siapa operator yang duduk di dalam ini adalah kebutuhan bersama. Yang paling penting, siapa nak mengisi kekosongan mesti ada infrastruktur dahulu. Sebab tu kalau infrastruktur perjalanan projek di kawasan Drawbridge, ini Mayam Mall. Ini bangunan MBKT yang baru. Oh, aku ingat Samsuri yang buat. Oh, bukan. Ini KTCC Mall. Aku ingat Samsuri juga yang buat. Bukan. Ini tapak Drawbridge dataran, tempat berkumpul. Yang ramai berkumpul tu semua duduk dekat dalam satu projek pelan besar. Tutup mata. Maknanya kalau tak ada infrastruktur ni, Sogo pun tak nak masuk, betul? Betul. Dia tak faham benda tu. Tak payah sebut Sogo. Stopa pun tak nak masuk. Dah barang tak ada. Dia berlari je lah Stopa ni. Dia berlari dekat kawasan Padang tepat ni. Tapak Mayam Mall ni. Dia berlari-lari saja. Dia ajak Sogo berlari sekali. Itulah pemikiran Stopa. Budaya terima kasih tu tak akan ada daripada orang yang bernama Stopa and the Gang and Walaun yang ekstrim. Takkan ada benda ni, Farouk. Yang kita cerita ni total plan, master plan daripada kerajaan lama untuk boosting ke semua ekonomi yang ada, termasuk pusat beli belah, rantaian tempat wisata pelancongan, dan juga paling dibanggai oleh para walaun, Drawbridge. Ada sekali Farouk, tapi tak pernah dicerita. Dan budaya cop, orang lain buat, dia letak cop dia buat. Itu asalnya gagal mentadbir. Bos petik tadi gagal dari segi ekonomi. Lepas bila dia cakap ekonomi, kita hairan lah. Kalau ekonomi gagal, kan, takkan Sogo nak menabur, Sogo nak buka. Kan, kuasa beli tak ada, ekonomi gagal, rakyat tak ada duit ke apa semua nak berbelanja tak ada. Jadi timbul pula itu projek tu bangunan. Come on, takkan benda basic tak faham. Bila bertukar kepimpinan, kita cakap kepimpinan yang ada sekarang ni gagal mentadbir. Bangunan itu projek bangunan. Kalau gagal ekonomi gagal, takkan Sogo nak terus buka bangunan tu dia sewa. Bangunan projek ECF tu kita faham betul dari federal zaman Pak Lah dulu, wilayah timur, wilayah pantai timur nak membangunkan dengan projek-projek tu. Tapi dah kalau kau cakap ekonomi gagal, takkan pasal raya Pasifik nak pergi buka kat situ. Itu tak boleh basic, tak boleh nak fikir ke? Kalau contoh kau ada company, kan, walaupun bangunan dah siap, kau cakap kerajaan sana tak boleh nak mentadbir, tak reti rakyat tak boleh urus ekonomi negeri, tak reti aku tak nak buka tak nak ambil risiko lah pergi buka. Tak faham ke? Bukan orang menafikan bangunan tu siapa yang bina. Orang menafikan sekarang ni kalau kau cakap ekonomi tak maju, tak pandai urus ekonomi, masakan company besar nak pergi buka kat situ. Dia pergi buka bukan kerana bangunan tu dibina oleh kerajaan dulu pergi buka. Dia tengok faktor cakap kuasa beli rakyat kat situ, negeri tu. Takkan dia pergi buta-buta nak pergi buka. Inilah orang cakap, kita ni tak faham apa-apa, tapi gaya bercakap tu tongkat langit, akulah berfakta. Tapi kalau bercakap seorang sama seorang, bila orang tanya tak boleh jawab. Dah tanya simple. Kalau kau ada company besar, kau nak pergi buka kat tempat yang kau cakap ekonomi tak bagus, aku tanya simple je. Bukan aku tanya bangunan. Kalau tunjuklah bangunan tu. Bangunan tak ada orang nafi. Sekarang ni entity yang nak buka bisnes kat situ. Nak pergi sewa bangunan kat situ, kalau dah tak ada kuasa beli, kau nak berniaga dengan siapa? Kau buat bangunan boleh buat. Mak Saim buat bangunan. Pergilah tengok. Kenyai ada.
Kat Kijal ada bangunan. Mak Said buat bangunan. Banyak bangunan. Tapi apa manfaat pada rakyat? Apa menjana ekonomi? Cuba kau cerita. Bukan Dr. Sen yang buat tu, Taman Ilmu. Apa menjana ekonomi pada rakyat? Tu, kat Kenyir tu. Mana ekonomi pada rakyat? Cuba kau cerita, wahai tutup mata. Apa ekonomi yang rakyat dapat manfaat? Kalau kau cakap, PAH tak reti. Gagal mentadbir, okey. UMNO dulu reti mentadbir. Apa manfaat pada rakyat tu bangunan kat Kijal tu? Bangunan ada. Bangunan ada, apa manfaat? Cuba kau jawab. Apa ekonomi yang rakyat dapat? Tak ada. Lepas tu kau pusing lah. Oh, boleh bercakap. Farouk, bagi aku 3 minit ni untuk kantoi ikan stopa saja, Farouk. Boleh Farouk? Aku minta dengan kau 3 minit ni aku kantoi ikan stopa. Boleh? Farouk? Boleh, teruskan. Mana Farouk? Kantoi. Teruskan. Kita buka website. Kita tengok. Farouk, dia kata tadi Myanmar baru buka infrastruktur orang lain. 2017 lah Farouk. 3 Ogos 2017 lah Farouk. Kantoi. Pusat membeli balah Sogo di Myanmar, Farouk. TRDI bawa UBDI ni. Sekarang bawa UBDI 2017 lagi rupanya, Farouk. Oh, tajuk besar-besar pusat beli belah Sogo di Myanmar. Oh, berapa tarikh dia? 2017. Samsui lagi ke 2017? Bukan. Datuk Ahmad Razif tu. Tuanku pergi sign tu. PHB. Tahu tak PHB tu apa? Tak tahu pelaburan tanah macam mana di bawah pengurusan Sogo KL Department Stores yang berhak nilaian pelaburan 900 juta itu bakal menyediakan 3,000 peluang pekerjaan kepada penduduk Tenggi Terengganu. Rupanya 2017. Kita tak boleh percaya ni bawa UBDI ni. TRDI ni kita tak boleh percaya. Kita kena percaya benda lain, Farouk. Benda lain kita tengok. Berita harian ada, Farouk. Sogo, Farouk. Jahat. Utama. Untuk mata jahat. Allah, berita harian ni penipu. Tengok Farouk bila? April 3 2017 Farouk. Subhanallah Farouk. Dia kata Samsui yang bawa Farouk. Subhanallah. Jam. Sudah. Tak sampai 3 minit. Aku kantoikan sopa. Bawa Sudah, dia turun gang. Sudah, dia turun gang. Dia tak tahu. Okey, nanti turun. Kejap Farouk. Sebelum dia turun, Farouk, ni keadaan dia. Dia tak faham pelaburan, dia tak faham infrastruktur, dia tak faham apa projek ISA ni kepentingannya apa. Dia tak tahu Sogo masuk masa bila. Dia ingat zaman YB Samsuri. Rupa-rupanya Sogo ni dah pada dulu dah 2017. Datuk Seri Ahmad Razif pun hadir tu. Hadir Menteri Besar Datuk Seri Ahmad. Bukan ni Samsuri. Jangan tipu orang stopa. Jangan anggap kita paling berfakta. Aku tak cakap terpaling berfakta, tapi aku akan cross check fakta kau tu salah, misquotation, misinterpretation, apa lagi. Semua perkataan-perkataan yang kau guna tu membodohkan orang negeri Terengganu, orang macam mu ni stopa. Dan gerakan perbodohan rakyat itu didalangi oleh stopa dan kuncu-kuncunya. Terima kasih geng-geng sarah hitam. Stopa, sekarang Stopa kau tak ada choice Stopa. Kau kena tunjuk bukti pula Stopa. Malu Stopa. Kalau aku malu Stopa. Kau kena tunjuk bukti. Sabar, sekarang ni gini. Itu menandatangani projek nak buat. Sogo buka tahun 2022, 23. Apa yang kau merepek ni Stopa? Tanda tangan memanglah kena tanda tangan sebelum buat. Tanda tangan tu 2017. Dan itu bukan time pass. Alah, janganlah nafikan Stopa. Faruk. Faham tak aku cakap? Kau faham tak aku cakap ni? Sekarang ni aku cakap kau dah silap. Kau cakap kau dah silap. Bukan cerita dia. Gini Faruk. Aku cakap dah tadi, contohlah. Kau berhajat nak berniaga dekat sebuah negeri. Okey, waktu tu kau yakin negeri yang itu ditadbir oleh
pasukan yang bagus, ekonomi bagus, tiba-tiba kerajaan negeri tu jatuh, naik kerajaan lain. Adakah kau ni yang dah tanda tangan ni, kau nak teruskan sedangkan kau tahu kerajaan yang akan datang yang ambil alih negeri ni bermula 2018 ni, kerajaan yang teruk tak pandai mentadbir ni, adakah kau nak teruskan juga? Aku tanya kau, cuba kau jawab. Stopa, tak payahlah, tak payah. Kau jawab dulu, Farouk, kau jawab. Tak payah alih batu, tak payah alih batu nisan boleh tak? Jangan alih batu nisan kubur boleh tak? Tak payah. Kau faham tak? Payah. Sekarang ni Tok Mata cakap. Kepimpin 2017 kau memalukan adikku, kenapa adikku memalukan abangku ni? 2017 dah memalukan abangku. Siap, Sogo siap 2000 apa? Suruh dia cek balik. Sogo kita boleh pergi shopping 2000 apa? Dia tunjuk bukti tu Stopa 2017 tu Stopa. Tadi kau petikaikan bangunan. Sekarang kau petikai pula. Bukan 2017. Bukan 2017. Bukan pula. Aku pasti bukan 2017. Bukan pula. Dah ada terang-terang 2017. Memanglah 2017 belum buat lagi. Stopa, memanglah Sogo tak buka 2017. Dah kan cakap 2017 tadi. Memanglah, tapi tanda tangan. Bukan. Tuhanku. Dia buka sewaktu Dr. Sam. Bermakna dia yakin dengan kepimpinan negeri. Ekonomi bagus. Kalau tak, kenapa dia nak teruskan? Betul tak aku cakap ni abangku? Kau terciduk, kau panggil orang lain. Aku merayu. Tadi kau cakap minta tolong kepada kau, ya Allah ya Tuhanku. Kau kurangkanlah kebodohan dia, aku tak ada masalah. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah. Pasal aku ni level bawah, dia level tinggi. Dia tak layak, aku tak layak lawan dia. Dia patut layak lawan orang-orang yang tinggi lagi. Aku tak layak, tapi dia nak naik juga. Macam mana? Takkan aku nak halang. Ni bukan ruang aku. Betul tak? Stopa, dia level tinggi, dia tongkat langit. Aku bukan level dia. Stopa, engkau yang bagi dia naik. Stopa, aku tak naikkan siapa pun. Kau tengok, sampai sekarang aku tak naikkan siapa pun. Dia, tapi dia perasan. Kau cakap tadi kau bagi dia naik. Tak bagi dia naik. Kau bagi dia naik. Pasal dia, aku tak bagi siapa sampai sekarang ni. Ramai orang request aku tak naikkan sebab aku hormat kau. Bila aku tanya tutup mata, kau cakap naik dan jawab. Itu aku buat naik tutup mata. Nampak dah tadi Farouk, apabila sudah kantoi, sudah jatuh di tipe tangga Stopa hari ni, bertingkat-tingkat. Dia duduk momokkan tutup mata dengan perbuatan-perbuatan palsu dia, membodohkan orang rakyat negeri Terengganu ni. Apabila tutup fakta bahawa projek Sogo itu, kalau kita ambil buah dia, alamak, tutup mata. Yang lain sabar sekejap sebab ini memang diorang nak minta diorang berdebat. Yang lain sabar sekejap. Memang dia nak menandatangani pelaksanaan. Maknanya Sogo yakin kepada kerajaan negeri Terengganu. Pada tahun 2017, bawah MB siapa? Samsuri. Samsuri. Salah. Baby daughter Datuk Ahmad Razik Abdul Rahman. Jam. Itu baru ni tu. Jam. Sebab dia tak faham konsep infrastruktur pelaburan, tanda tangan MOU, tanda tangan JV, tanda tangan penyerahan seperti Marina Duyung tersebut. Sudah turun. Sudah tutup mata. Dah. Dia dah koyak. Dah turun dah. Lagi. Allah. Malunya ya Allah ya Tuhanku. Malu. Turun Jam. Kau tahu dia pergi mana tu? Dia buka live. Kau percayalah cakap aku, dia buka live. Aku tak lama ni weh, aku tak ada bateri ni. Tapi tadi pasal Stopa kata naikkan tutup mata, so aku naikkan tutup mata. Aduh. Bukalah ni. Mak Hussein dah tunggu lama lah tu. Dah buka. Oh, patutlah Mak Hussein tak bercakap. Dah tak payah showtime dah. Ya Allah, memang malu lah dia boleh. Tutup mata. Tutup mata. Dia boleh cakap kenapa sign 2017 tak ada Sogo. Orang sign tanda tangan, tunggulah 2-3 tahun. Aduh, takkan terus nak buat. Abang Farouk. Macam ni nak bangga ke 32-0? Aduh. Ampus. Inilah orang-orang yang mengundi PAS ni. Turun. Orang cerdik tak undi PAS. Orang macam Stopa undi PAS ni. Aku malu tau. Aduh. Mak Hussein dah tunjuk bukti pun boleh nafikan lagi tu. Aku tak tahan tu.
Itulah Kau tunjuk bukti. diorang ni bukan Islam tau, menolak kebenaran. Aduh, jam. Siapa Ui, nak naik boleh naik, tapi aku sekejap je Aku sekejap saja. Sebab bateri aku tak ada ni. Itulah contoh. Bagi aku 3 minit je aku nak kantoikan dia. Tak 3 sampai minit 3 je minit. aku perlukan. Tak sampai sampai 3 3 minit minit. aku kantoi. Tutup mata. Kesianlah kawan aku tutup mata. tutup mata Menangis jahat. dia balik mengadu dengan SME tu. Kesian tutup mata. Abido itik lari. Lagi. Dengar panggil stop itik. Berterabur lagi weh. Berterabur. Ciri Aduh, je. tutup mata. 32-0 ciri. Tutup mata pun melampau. Relax lah. Tutup mata. Point tu patut bagilah last. Lamalah sikit. Ini kau minta 3 minit. 1 minit dah kantoi. Kau pun satu hal. Bazir masa Farouk. Bazir masa dengan dia. Aku akan check mate awal-awal. Aku nak tengok dia nak main macam mana lagi. Sogo lah. Apalah kerana Sogo masuk itu menunjukkan Samsuri. Kalau Sogo tanda tangan, Samsuri tak ada. Sogo percaya kat siapa? Okey. Tu ada lagi seorang tu. Dia punya geng nak mempertahankan tu. Set kita. Sila. Set kita. Geng itik juga ke ni? Geng itik juga ni. Set kita. Allah, itik Ini makanan ini makanan Mausin ni Kelantan ni. Set kita. Cakap lah weh. Kita tu geng-geng pencari Makiki. di air kuning tu. Geng-geng Mak Kiki kot tu. Sama Kiki abang dulu. Orang panggil stop itik. Siapa nak tengok stop itik? Oh, belah-belah tak. Jangan main-main sama Mak Kiki. Dan guana set kita. Jadi saya tak bisu tu. Telang tulang itik bah Ali. Komen Jam. Tahu nak backup dah lagu mana, tak tahu nak telang macam mana sebab fakta tu jelas. Kalau boleh aku nak Farouk hari ni buka live ni panjang sebab isu tanah pun tak habis lagi aku main. Baru aku main semalam. Malam ni aku tinggal lagi 20% je. Tinggal 20% je bateri aku. Tanah pegangan Melayu hos. 1/3 keluasan negeri Terengganu hos. Ke mana pergi hos? Serius lah. Kocok hos. Iya, 1/3 keluasan negeri Terengganu. Bayangkan. 461 something hektar. 1/3. Itu daripada laporan daripada PTG, Pejabat Tanah dan Galian. Sahih. Oh, memalukan lah Stopa. Dia tadi, aku tak nak bawa naik tutup mata tau. Tapi dia kata tak apa, aku tanya dia kan. Sebab aku ingat dia cakap pasal kau tutup mata. Dia kata bukan. Dia kata tak apa bawa naik. Bawa naik, kena. Baik kali suruh dia baca. Masalah orang macam Stopan ni tak baca Farouk. Baca pun tidak. Dengar cakap orang. Kalau pun baca, faham pun tidak. umpamanya submit loan kereta lah. Yang bank terima adalah statement kita. Statement akaun kita. Sebab statement akaun dia tak lepas. Tapi bila dah beli kereta, tak nak bagi kat kita pula. Dia cakap, Ni lagi satu Mausi, aku nak umum kat korang korang jangan risau. Mulai sekarang mungkin dia makan masa 6 bulan ataupun mungkin setahun. Penyu dah takkan naik kotak dah sebab semalam dia dah kantoi. Muka. Kantor muka dia. Aduh, mampu lah budak-budak. Kalau di room cat semalam, si Hadi Awang kantoi pasal memali. Jelas Abang Farouk majlis fatwa negeri Kedah kata bukan mati syahid. Wan Mausin makin lama makin kantoi, makin lama makin kantoi. Oh bahaya. Sen, apa kata apa nama ni Abang Zu tu cakap apa musuh Islam ke apa kita tak faham. Ni Kecoh bukti dua Abang sudah. Farouk. Ni Abang Farouk bukti. Saya pun baru jumpa bukti nyata macam ni. Keputusan Jawatankuasa Majlis Fatwa Agama Islam Kedah menyatakan bahawasanya peristiwa memali yang mengorbankan 14 orang tu bukan syahid. Tapi Haji Adi kata syahid. Tu tak Macam faham mana nak tu. besarkan ni? Tak apalah, janji kau dah baca tidak tu. Kau tengok berapa tahun tau. Ni Mausin.
berapa puluh tahun mengelirukan orang, Mohsin. Bukan 4-5 tahun tu. Betul. Habis. Macam mana dengan keadaan yang meninggal tu? Gila tu. Bahaya Haji Hadi ni. Memandai-mandai menurunkan hukum. Bahaya Tak, actually Mohsin, kalau kau buat untuk diri kau je tak ada masalah tau. Tapi kau melibatkan masyarakat jadi, yalah macam kau cakap lah, bahaya. Sangat-sangat bahaya. Pemikiran dia singkat-singkat. Bahaya macam mana pun Haji Hadi Awang, aku tak tahan dia bila aku fikir pasal Abang Kiki. Farouk. Farouk, tadi aku ada cerita pasal yang aku nak offer lah siapa pihak kerajaan dan juga pembangkang duduk dalam satu room, kita membahaskan dua-dua semua negeri, Terengganu, Kelantan, Perlis dengan juga Kedah. Terengganu kau nak ambil siapa? Salah dengan Mak Kiki. Kau biar betul. You satu-dua nanti dua orang. Kau agak Salah tu bagi. Agak-agak lah. Saya turun dulu sekejap Saya turun dulu. Okay, Zen. Aku pun nak tutup ni sekejap je aku ni. Ada lagi 18%. Boleh lagi. Allah sekejap sangat Farouk ni. Aduh, tak sempat nak buat. Aku actually memang tak ada niat nak buat live. Kau kat luar ni. Kalau kat rumah tak apa, kat luar. So bateri tak ada. Tapi sebab memang hari ni kau. Bro, siap panggil abang-abang lagi Abang dah adik. tak, memang tak. Kau tahu tak, kau tahu tak aku cakap kau tadi kau orang tak ada lagi tau. Dia naik mula dia petikaikan apa tau. Aku memang dengan dia bahasakan diri abangku dengan adikku. Memang pada dulu. Tapi salah satu yang dia petikaikan kau tahu apa? Dia petikaikan tentang korang. Adikku ni berapa lama dah naik room abang? Kenapa abang melebihkan dia yang? Dia yang tu memanglah baru. Tapi dia yang tu belah aku, bodoh. Kau tu lama pun kau walaun. Kau dah kenapa? Kan dah kena tepek. Memanglah dia yang belah aku. Memanglah keutamaan dia bagi ke Farouk, aku bodoh. Sebenarnya Allah ni maha berkuasa punya Farouk. Mu tahu tak? Dia punya junior tu kaki maki amun. Dekat room kami dengan bolok macam-macam makinya. Tetapi siapa? Allah Ta'ala ni nak menunjukkan dekat room Farouk lah terdedah muka dia. Betul tak? Penyu. Aku cerita kat korang penyu Penyu ni kalau naik room aku kan, my senior, dia bangku ban senior, sebab aku kerja dengan dia sekali dulu. Aku tak tahu bila dalam live baru kita tahu tau. So dia kalau naik room aku, apa khabar my senior? Okay, kalau dia petikai pun, dia marah pun, mula-mula penyu ni, untuk pengetahuan korang, penyu ni mula-mula naik room aku, dia ni atas pagar betul-betul tau. Maksudnya kalau dia tak setuju dengan pembangkang, dia balun pembangkang. Kalau dia tak setuju dengan kerajaan, dia balun kerajaan. Memang atas pagar betul-betul. So dia tak pernah korang ajar, dia tak pernah maki hamun. Tapi jangan dua puak ni naik rumah aku. Dua puak ni kalau naik rumah aku, automatically dia tukar. Nombor satu geng korang, lagi satu pakcik. Dia akan maki tak berhenti. Ya, betul. Kalau Warlord ni memang dia hilang. Warlord ni biasa dia ulu balang. Memang dia tak boleh. Memang dia tak bagi can. Tak, masalahnya Pak Farouk. Dia dah tua, dia dah berumur, tapi dia punya maki hamun tu luar dalam semua keluar. Semalam Siapa yang belikan? Kebetulan pula kan, aku besarkan gambar dia semalam. Okey, dia lah hanat sekali, dia lah hanat 2 kali, dia lah hanat 3 kali, dia lah hanat kali keempat, muka dia terkeluar. Betul Farouk. Allah. Betul. Allah tunjukkan dia tu. Tanya. Allah redahkan muka dia. Aduh, mampus. Tua dia aku betul kata macam lebih kau umur aku. Dia tua, siap berjanggut, putih semua. Ya, Umar kata pergi kubur, kata mari dah, tapi mencarut. Mana ada ni, malam tadi baru tengok dia tak ada, hari ni pun tak ada ni, hilang. Tapi korang tutup dah kita. Tapi korang buat kerja hebat lah. Dia terbuka muka tu, aku rasa
1 saat je. Tapi korang boleh buat VTT yang korang dahsyat lah. Rezeki yang paling besar kita orang dapat. Sebab setiap kali dia tu kita orang akan record. So kita orang akan pergi record. Dan bila record tu ada, dia akan stitch bahagian dia tu. Memang confirm lah ada. Sebab itu teknik yang dia pakai juga. Tak ada aku baru. Tak yang aku buka live ke apa, dia orang akan start record. Dia orang tunggu aku terpijak wayar je. Dia terus puak-puak sarah hitam dia. Aku panggil puak-puak sarah hitam. Tak, aku tak faham Kau tengok beza bila muka kau dah tampak, kau dah tak ada kau buka je lah muka kau. Apa kau nak risau lagi kan? Ini kau. Ni lama tak ada ni aku sini. 2-3 minggu je ni. Tapi apa cerita pun kau cerita apa pun, aku tetap tak boleh tahan lah fikir Stopa tadi. Banyak Faruk. Kalau kita cerita betul-betul apa yang berlaku dekat negeri Terengganu ni, banyak sangat Faruk. Terlalu luas. Jadi aku tak nak kacau masa kau sebab nanti aku rasa tengoklah aku ada free hari ni baru aku buka dan aku cerita pasal tanah. Kalau kau nak dengar pasal tanah negeri Terengganu, bagaimana tanah Rizab Melayu dan tanah pegangan Melayu. Beza tau Faruk, Terengganu dengan negeri-negeri lain tau. Terengganu je ada terma tanah pegangan Melayu. Yang ni Faruk hilang. Yang ni angka dia hilang di dalam data. Kau bayangkan Faruk, 461 hektar di dalam data hilang untuk tanah pegangan Melayu. Konsep dia sama macam baru lagi. Baru ni. Baru lagi minggu lepas keluar dekat FB. Ganas jugalah ni orang ni. Menjaga Melayu kan. 98% Melayu kan menjagalah tu. Aku nak dengar juga tapi masalah dia aku punya bateri ni dah tinggal 16. So memang tiba-tiba padam tak syok. Nantilah. Nanti kau buka, nanti aku buka. Kau tahu tak dia bangga dengan tanah Rizab 2000 something meningkat dia berbanding daripada zaman UMNO. Tapi dia orang sorokkan tanah pegangan Melayu yang paling penting. Saya suka tanah. Tapi dia tengok tanah gadau. Tanah hilang. Yang hilang tu dia tak cerita. Kebun kelapa pandan tu apa jadi sekarang? Dia orang dah pindah. Dia hold. Hold dulu. Oh, power kau orang. Hold dulu Faruk projek. Masih tergantung. Power kau orang siap dia orang hold dulu. Dahsyat. Tanpa anak negeri kami bergerak. Okey, standby. Yang lain aku minta tolong jangan mencelah. Tolong mute. Ulu Balang, Warlord dengan lagi seorang mute, jangan buka. Jangan cakap apa pun, jangan menyampuk. Kita biar Stopa dengan apa? Dengan tutup mata je. Sumber dari mana tu sumber tu? Nak tahu. Mu lari tadi, mu lari. Tak habis lagi tu. Mu lari. Sumber dari mana? Bukan lari. Sumber PTG. PTG mana tengok sana tu cerayang dia mana? Sekejap duduk diam-diam. Duduk diam-diam situ. PTG. Ya nak tunjuk PTG. Sumber PTG apa semua.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan tengok bagaimana Stopas ni tercedok dengan apa yang dia tadi bawa. Dia siap bawa kes tu, dia yang tercedok. Tapi bila kita cerita tanah pegang Melayu, bagaimana tanah sebelum ini jumlah dia sangat tinggi, tiba-tiba dari sudut data dan angka daripada PTG, JKPTG pergi kepada sumber parlimen, pemakluman di parlimen itu sendiri menunjukkan bahawa something wrong dengan numbering yang dibuat. Kalau dulu numbering kepada kerajaan, sekejap kalau dulu nombor yang sebenar dia begini Farouk, 800 lebih hektar yang wujud untuk tanah pegangan Melayu. Pada hari itu tidak diceritakan pun oleh Stopas. Sepatutnya Stopas ceritalah numbering tu supaya orang faham bahawa Cuma cerita apa beza tanah pegangan Melayu tu faham ke tak? Ya, cuba cerita. Tanah Rizal tak payah. Kalau Stopas kau okey buka tutup mata besar Farouk. Tak payah layan dia lagi. Sabar, tenang. Apa beza tanah Rizal Melayu dengan tanah pegangan Melayu? Cuma cerita. Okey, gini. Cuma cerita. Kita test, mu tahu atau tidak pegangan Melayu dengan tanah Rizal Melayu. Kita test. Cuma cerita. Mu cakap dulu, lepas tu tutup mata cakap. Dia mu cerita. Cakap dulu. Mu cerita mu faham. Aku dah faham mu cerita mu faham. Benda beza tanah pegangan Melayu dengan tanah Rizal Melayu. Aku tak ada fakta, tapi kalau mu ada fakta mu cerita benda beza. Siap mengaku tak ada fakta. Apa beza dia tak ada fakta, dia tanya orang. Dia mau cerita lah. Pelik. Dia mau cerita. Subhanallah. Dia mau cerita. Lepas tu diamlah dulu. Cuba diam. Cuba diam. Kenapa tak boleh diam? Stop. Kejap, Stopas. Stopas tunggu, tutup mata tunggu. Ni aku nak buat showtime. Kena turunkan semua orang sebab kau dia anti leceh. Alah Stopas, kau turun buat apa? Alah Stopas, bukan kau. Dia orang 3 orang. Tak payahlah. Boleh. Kejap. Jangan turun. Kejap. Dia dah turun. Alah Stopas, kau ni potong lah. Stopas, naik balik Stopas. Kita nak cerita tanah pegangan Melayu. Dia tahu ke tak tanah pegangan Melayu? Tak tahu dia Farouk. Tadi dia mengaku dia tak ada fakta. Dia naik lagi. Siap mengaku tak ada fakta tu. Tu pun nak lawan. Gini Farouk, bagaimana tanah pegangan Melayu ni daripada zaman dahulu dah ada sebelum merdeka. Di mana enactment yang digubal di negeri Terengganu ni Farouk, enactment dia selepas perjanjian Bangkok, maka British dia bawa residen dia, penasihat dia. Dan dekat situ ada perwataan untuk tanah pegangan Melayu. Itulah kebijaksanaan Sultan Terengganu. Nak bagi tahu kamu Farouk. Bagaimana nak menjaga hak negeri Terengganu ni ada tanah pegangan Melayu. Cuba tengok, biar saya buktikan kenapa perlu dibaca sekali. Ini adalah persoalan yang dibawa dekat Dewan Rakyat. Mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-15 tahun 2024. Tahun lepas baru. Pertanyaan lisan daripada Tuan Zakri bin Hassan Kanga yang waktu ini rasanya dijawab oleh Taqiyuddin. Kalau tak silap tutup mata. Okey, dalam keadaan ini Farouk, kau tengok kolom dekat bawah tu. Kolom untuk tanah Rizal Melayu. Bagi Perlis, Kedah, Perak, cuba kau tengok kolom Terengganu. Dekat kolom Terengganu tu ada 2. Tanah Rizal Melayu dan juga tanah pegangan Melayu. Jadi dua-dua ini adalah tanah milikan Melayu. Gabung 2, kena gabung. Membezakan negeri lain dengan negeri Terengganu. Dan tidak pernah diceritakan pun angka yang terakhir adalah 401,000. 2018 Farouk, angka dia 800,000 lebih Farouk. Hektar tau, hektar. Jadi nombor yang ralat adalah 461,000 Farouk. Hektar. Convert kepada ekar, 1.12 juta ekar hilang. Kenapa negeri Terengganu kekal dengan nombor, sekejap Farouk
Kenapa negeri Terengganu ini dia kekal dengan perkataan itu, tanah pegangan Melayu? Salah satunya selepas perjanjian merdeka dan kerajaan keputusan pada waktu tersebut adalah mengekalkan hak tanah adat dan juga tanah Melayu terma tersebut walaupun dah ada terma rizab Melayu. Dan benda ini tidak pernah diceritakan. Tidak pernah diceritakan. Setelah bising dekat Facebook, aku perhatikan dokumen-dokumen, baru aku nampak bahawasanya pengurangan yang sangat ketara ini tidak dimaklumkan walaupun langsung daripada kerajaan negeri. Yang dia bangga, kita memberi tanah lot. Dia tak cerita pasal tanah pegangan Melayu dan telah pun berkurang. Dia tak cerita, Farouk, itu keadaan dia. Alih-alih dia minta tutup mata cerita bagaimana tanah pegangan Melayu dengan tanah rizab Melayu. Dua-dua tu dibacakan sekali walaupun di dalam Dewan Parlimen. Itu satu. Kedua, layang kepada Stopa ni, dia pening kepala dia. Suruh bahas pun tak boleh. Sekejap, teruskan Farouk. Nah, Naga Sadi nak cakap sila. 10. Aku tinggal 10 point. 10 ni. 10. Tutup mata besarkan value yang dalam 2 kolom tu. Supaya value supaya viewer faham. Value yang dalam kolom tu tambah 2378.89. Lepas tu 401 129. Jadi kau tambah 2 nombor tu, kau boleh 403 lebih kurang. Daripada angka yang sebelum ini 2018 adalah, sekejap aku tunjuk. Ni dekat Terengganu sendiri. Kalau kena ke dia, negeri kita orang nak ambil dah. Kena cerita kehilangan tersebut. Sebab ini pertikaian asas. Sekejap Farouk, aku tunjuk lagi. Dia tak baca dokumen. Kita kata PTG. Kita baca PTG. Dia tak faham PTG itu apa. Mana PTG punya? Mana dokumen-dokumen PTG lah. Dia tak faham. Bukan dia tahu sebenarnya bahawasanya flow daripada PTG adalah pejabat-pejabat tanah akan membuat berapa anggaran, berapa ukuran tanah rezak lain. Pejabat-pejabat tanah akan pergi hantar ke PTG, Pejabat Tanah Galian Negeri. Pejabat Tanah Galian Negeri akan hantar dekat JKPTG, Jawatan Kuasa Pejabat Tanah dan Galian. Daripada situ akan nombor pelaporan diberikan kepada Esko. Barulah pelaporan juga yang sama diberikan kepada Menteri sumber asli, kalau tak silap tutup mata. Jadi benda ni adalah proses daripada bawah, bottom up. Daripada bawah pergi naik ke atas. Dan nombor ini, kesedaran hilang itu apabila satu, orang kata satu perbandingan angka dibuat daripada dokumen-dokumen yang ada. Daripada situ, we detect number hilang. Kemana pergi tanah tu? Hilang dalam zaman Samsuri. Sedangkan 2018 ada 800,000 ekar lebih. Pokok dia tak faham benda ni, Farouk. Tak faham. Sekejap, aku tunjuk lagi. Marah buat dia, Farouk. Kita bawa isu kehilangan tanah ni. Marah. Sekejap. Saya tutup sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Angka graf yang dibuat, catat yang aku perasan, rujukannya ada dari Dewan. Catat dirujuk pada dokumen PTG. Kedua-dua menunjukkan penurunan 461,000 hektar. Lepas tu aku cari lagi, ada ke tak? Yelah, 461,000 hektar, 1.12 juta ekar.
keseluruhan kalau kita convert kepada ekar 1.212 juta ekar, Farouk. Kerajaan negeri Terengganu dia berikan tanah kepada orang Melayu baru ni, satu lot seorang, anggaran tutup mata 500 meter persegi. 500 meter persegi kali dengan berapa? Kali dengan 40,000 kita dapat 40,000, kita dapat lebih kurang 4,000 ekar lebih. Convert lagi tambah pula, kita tukar ke hektar baru 2,000 hektar lebih. Ni kita cerita bukan ribu hektar, kita cerita ratusan ribu hektar. 1 juta ekar. Kita ceritanya 1 juta ekar. Banyaknya. Banyak, Farouk. Terlalu banyak, Farouk. Banyak nombor ni kalah. Gila betul. Salah. Kejap lagi satu. Apa salah? Mu main naik atas salah. Mu boleh maki kawan salah. Main naik atas. Main naik mana salah? Boleh maki. Aku bagi kau lesen maki aku. Naik. Boleh maki. Nak suruh maki pun takut. Apa nak jadilah korang ni Nagasari Hulu. Kau pergi nasihat sikit pas dekat Terengganu tu boleh tak? Okey. Salah nak maki weh. Salah nak maki. Okey, aku dengar. Okey, salah maki. Maki. Sagang lu. Dah ada siapa hati nak maki mu. Kalau bapuk tu aku boleh maki. Aku dah maki nak maki mu, aku maki orang. Sagang 2 sen. Aku dah maki mu baru. Mu sayang kau Sagang 2 sen. Aku maki bapuk aku orang Terengganu aku apa boleh pahala. Pasal duk betul kan. Bapuk tu aku boleh maki. Mu aku dah siapa hati nak maki. Terima kasih baru. Baik dah tu. Okey, salah. Kita maki mu. Kita mah halau ya. Tak apa salah. Okey, salah. Bye. Jaga diri salah. Okey. Bye. Orang 506B. Aku tak mau maki mu baru. Okey. Tu adalah presiden. Tu adalah bakal pengganti presiden. Kalau aku maki kau bapuk tu. Tapi aku salah. Tapi presiden salah. Bapuk tu lagi Terengganu cakap menipu. Kalau dah betul samang lah lagi Terengganu. Kau bawa dia. Baik, kampung tua. Oh tu bapuk kau baru. Bapuk. Bapuk tu rasa tu bapuk. Orang tua. Yang mana? Macam muka bapuk lah tu. Yang mana? Jalan pun 3 Yang sen mana? dah. Betul lagi Terengganu duduk di Terengganu. Jadi dia Kita gila nak suruh dia buka bermak. kamera, Farouk. Tak Kalau dah berani, betul dia Farouk. sama. Lagi Terengganu. Apabila Sembang orang lebih. yang panggil orang bapa, Baru okey kita baru. suruh dia buka Layan aku dah muka berbagi. dia, orang bapa Layan aku tu. layan. Okey, salah. Okey. Baik, Terima kasih Ruk. Salah. Okey. Presiden baru pas Baik, kawan-kawan. baik. Itulah Baik, contoh. salah. Baik. Dia bagi Terima siapa kasih. rokok? Okey, waktu Tak aku baru. tahulah Terima kasih dia Ruk. makan di Okey, salah. Ubat darah tinggi jangan Alah makan. bapa Baik. baik. Inhaler jangan tinggal. Motor ada 3 jangan tinggal. Jalan pun 3 selendar dah hati nak bahan orang. Kayu 1 2 2 pak. Jangan lupa Mr. Ulu. Yelah kayu 1 2 kayu 1 4. Nak Baru dia kayu panaskan baru kaki macam Ruk. tu. Dia biar dia nak kata weh. Ya betul. Baru Apabila orang bapuk dia bapuk tua ni naik. Waktu orang ulu. Kawan-kawan. Waktu orang ulu pergi pandang. Tenang. Salah bengek dah tu. Sampai dah. Waktu dia duduk pandang. Dia digong. Orang ulu pergi pandang. Jangan jadi bapuk tua. Bapuk Salah sakit bengek dah tu. Tutup mata tu bapuk di pondang. Salah dah. Bengek Dia sembang. Salah. Jom. Apa dia bapuk? Pondang buka dah bapuk dah. Salah, ibu kamu jom. Duduk Terengganu yang putus doktor dalam samang lah. Cakap banyak mu tu. Mu pakat popok mu di samang Cakap banyak. Kerajaan negeri. Cakap so. Sembang dia. Salah ni lah. Datang orang kayu. Waktu saya kalau dulu pergi bandar cakap bandar dah. Sembang. Jangan jadi bapuk tua. Berat bagi. Berat Inhaler jangan lupa. Salah. Bapuk. Jangan jadi bapuk. Kalau Jangan sampai selendar. aku tak marah semua tu. Aku marah ke 2-3 ekor jangan apa tu sombong eh. Salah naik. Okey, Ada salah. kan apa tu sombong 2-3 ekor. Salah tu Okey, dah salah, naik okey, dah salah. barang. Lah dok kata kau orang bapuk salah sendiri tembok lari.
Dia kira maki orang ni. Bodoh betul baru. Itu dia naik kat rumah dia tau ni. Tutup mata. Nagasari, Ulu Balang. Itu dia naik rumah dia cakap apa? Tu apa, suara anak negeri tu keling paria. Selama je akunya macam gelak. Aku test hari tu Farouk. Dia naik sama, dia stres dengan aku. Dia stres dengan aku sampai nak pukul apa semua dah. Dia akan kena 506B. Kanun kesesaan. Dan dia report polis dibuat kepada dia. Dan dalam proses ini dia sangat stres. Sepatutnya hari tu dia naik dekat tutup mata, dia bawakan ketenangan dulu. Datang dia betul dari Terengganu. Cakap betul, cakap sembah. Panas. Kau dalam Ruf Farouk boleh lah sembah. Panas. Aku nak tengok Nudi, aku nak tengok. Bewok. Cakap betul datang. Tutup mata bapuk. Bondang. Muka bondang muka bondang bapuk. Nikmat. Muka bapuk. Bapuk mu tahu muka tahu kaki muka sakit dengan manusia Farouk. Mu yang ramai ya. Orang kamera ada berani. Inilah salah apabila yang naik dekat dia pada aku cakap dengan bapuk kita suruh dia buka kamera. Ni aku cakap bapuk tu ulu duk bandul suka sangat duk bandul. Orang bahawasanya salah menggelukur hari ni kawan-kawan. Ada ini ada lagi Terengganu. Kita nak angkat dia sebagai presiden PAS. Dia menggelupur. Bapuk sektor boleh. Tidak salah tu. Betul kau dulu pergi bandar sikit sangat dia bandar. Gagal membawa akhlak Islamiah yang dibawa oleh ayat Stopah. Malu kaya salah sangat dia bandar. Rupa diri. Datang orang ulu. Bau berani. Orang ulu pergi bandar sikit sangat. Boleh jawab apa beza mu tu gila nak jadi Abu Omar sekali kawan-kawan. Boleh jawab nak jadi Abu Omar. Sabar lah, tunggu lah. Sekali kawan-kawan. Tutup mata. Salah. Okey salah. Okey salah. Terima kasih salah. Kita duduk bawah. Baik. Assalamualaikum. Sama-sama. Baik. Okey, stopa. Kau janganlah naik turun stopa. Ulu Balang dengan Nagasari aku turunkan Okey. Kau duduk kat bawah, jangan berlalu. Duduk kat bawah, jangan berlalu. Okey. Duduk kat bawah. Siapa nak jalan dulu ni? Siapa nak jalan dulu? Stopa ke? Bagi stopa lah dulu. Apa beza TRN dengan TPN? Jawab tu dulu. Yang kau lari tu kenapa? Orang dah cerita dah jawab nanti. Sekarang aku nak Tadi dengar. orang cerita Jawab sekarang. Kesian. Jawab sekarang. Aku nak dengar. Okey, jalan dulu. Tak payah sembah. Macam ni Farouk. Tanya soalan tak boleh jawab. Macam berpatah. Cerita panjang cerita. Padahal tak ada level langsung. Cari makan kot politik. Atas pagar lah sangat. Atas pagar ni macam mana? Atas pagar ni dia tengok je atas pagar. Atas pagar tiba-tiba Stopa. Janganlah personal stopa. Hujah bukan lah. personal. Pasal dia kata atas pagar. Dia datang dengan atas pagar. Dia muncul di arena politik dalam TikTok ni dengan atas pagar. Kita nak lawan dulu. Mana boleh atas pagar? Tiba-tiba berceramah di pentas politik, parti politik. Salah? Tak salah. Tapi tak sesuai dengan declare atas pagar. Kabarlah penyokong parti ni tak ada masalah. Itu demokrasi kita. Tapi jangan menipu. Bila kita mari dengan menipu, perjalanan tak comel. Kita jujur dulu. Okey, saya ni bukan atas pagar. Saya sokong ni. Tak ada masalah orang nak marah. Orang nak kata, mu jangan sokong lah parti. Tak ada. Tak marah. Demokrasi. Mu boleh sokong siapa saja. Tapi mu jangan kata mu atas pagar. Pasal apa? Kalau mu guna tajuk atas pagar, senang mu tak boleh jawab. Kalau orang kata, okey, macam mana pembaziran yang nyata, bukan fitnah, bukan naratif. Pembaziran UMNO Barisan Nasional di Terengganu yang orang sedia tahu. Pembaziran. Tapi mu kata, saya tak boleh jawab. Saya atas pagar. Mu bersifat tak boleh jawab atas pagar. Pasal tu mu nak atas pagar. Hakikatnya mu kata pagar. Tapi hak belah Perikatan Nasional ni, mu boleh lemang. Mu kata kita pasal apa? Kalau mu atas pagar, mu nak lemang, mu lemang dua-dua. Kalau mu nak sokong, mu nak sokong dua-dua. Time mengundi, mu buat keputusan, mu pakar siapa mu nak. Ini demokrasi. Tapi mu lembang satu pihak sahaja. Itu tak kena, ini tak kena. Sebelah pihak menutupkan mata. Itu maksud menutup mata. Lain kali, jangan tipu. Declare dulu. Mu penyokong parti mana? Memang mu bukan ahli parti. Penyokong
penyokong tak semestinya ahli parti. Dia beza. Penyokong dengan ahli parti. Ahli parti orang yang mendaftar sebagai parti. Penyokong ni dia tidak ahli parti tapi dia menyokong. Dia menyokong A atau menyokong B. Atas pagar ni macam mana? Dia tengok je. Dia tak ada mengambil bahagian dalam hentam CD hentaman kepada parti politik. Dia bukan atas pagar. Ataupun bebas. Bebas dia bahang dua-dua. Belah A je bahang, side B pun bahang. Baru betul atas pagar. Ni tak makan sebelah pihak. Kalau tayar makan sebelah. Tu tak betul. Kita kalau mari dari berjalan menipu, perakhir yang tak comel perjalanan tu. Jangan menipu. Nak main politik boleh, jangan menipu. Jangan menipu. Jujur. Dah apa nak main politik? Syarat utama jangan menipu. Bila kita menipu, perjalanan tak comel lalu. Nasihat, jangan menipu. Declare lah mu tu belah-belah mana. Tak ada masalah. Di ni negara demokrasi. Mu boleh buat pilihan. Tak ada orang paksa. Tak ada orang boleh paksa mu nak sokong mana-mana. Tapi jangan declare atas pagar kalau mu bermakan sebelah pihak. Jangan declare atas pagar. Jangan. Atas pagar tu mu kena ngaji dulu. Apa maksud atas pagar tu? Sekian, terima kasih. Okey, mu jangan turun bagi tutup mata jawab. Terima kasih. Dia menggelupur kenapa, Farouk? Sebab wallahi wa billahi wa tallahi aku yang pakoh YB Samsuri pada PRU 15. Atas pentas aku sebut benda yang sama. Aku yang pakoh. Aku yang bercakap sekarang. Ya ingat tutup mata hari ni baru capai tutup ni bercakap pasal mengenai Malaysia. Negeri Terengganu, dia baru ingat tahun ni tutup mata capai. Sedangkan 2017 lagi video dekat FB Hanif Nordin tu ada video Hanif Nordin tu, kau pergi tengok. Aku hentam siapa, aku kritik siapa, aku kritik Khairi Jamaluddin. Aku kritik siapa lagi selain Khairi Jamaluddin? Tan Sri Dejuso, mantan MB Negeri Terengganu. Aku kritik siapa lagi tahun 2020? Anwar Ibrahim. Maknanya tutup mata ni lagi berpengalaman kritik membina berbanding Stopa tu sendiri. Dia dah lupa dah. Allah tak tahu nak buat apa dah, tutup mata gini. Memang tutup mata atas pagar. Aku yang pakai Samsuri. Aku yang pilih YB Samsuri. Boleh tak aku kritik kepada kerajaan? Boleh. Sebab apa? Sebab perkara 10 tiap-tiap warga negara berhak bersuara. Perkara 10 Perlembagaan Malaysia tidak terhalang untuk mengkritik siapa-siapa sahaja termasuk Stopa. Tapi kawan-kawan menggelupur kawan-kawan hari ni apabila Stopa sendiri faham peluang erti bagaimana untuk mengkritik. Tak pandai Stopa ni kawan. Kedua, ilmu dia sangat cetek kalau dalam hal ini. Yang dia pandai adalah divert issue. Yang dia pandai adalah ini itu je. Kita suruh dia bercakap pasal data, kita suruh dia buka apa yang PTG ada, dia sendiri tak buka sampai sekarang, tak ada. Menandakan apa? Menandakan bahawa Stopa tak ada kredibiliti dalam penyampaian itu sendiri, kawan-kawan. Sebab itu orang yang mengikuti Stopa makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Hari tu aku buka room, aku tengok 12 orang, 15 orang, 7 orang. Paling banyak pun kawan-kawan dia support boleh pergilah 100 lebih. 200 orang boleh lah pergi. Kalau kawan support, kalau dia seorang, tak ada orang yang nak ikuti Stopa. Itu keadaan Stopa. Tambah baik penjahat kalau nak mengkritik melawan tutup tu. Terima kasih. Stopa. Oh, Stopa. Okey, sila. Kita sekarang ni ada masalah pemahaman. Nak memahami apa yang orang jelas nak sampaikan tu, dia gagal memahami kehendak apa kita nak sampai, dia gagal. Dia kata dia duduk bercerita, dia dulu sokoh dia pakoh Dr. Sen. Adakah bila mu kata mu pakoh Dr. Sen tu boleh mengatakan mu atas pakoh? Tak, kita masuk atas pakoh ni dalam TikTok. Di dalam TikTok. Dah main hot happy tu sama lain, sama bila tak ada. Ni, lo ni hot sekarang ni tak pernah dengar lagi mu kritik projek hok dulu yang
ternyata membazir wang rakyat berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta. Mana suaramu? Aku tak ada masalah mu nak kritik, mu silakan. Aku kan bodoh tadi kan? Mu nak kritik, silakan. Ada kata, situ mata, mu jangan, aku tak ada, tapi mu akan ulang di episod berikutnya lagi. Mu kata, aku kata salah kritik. Mu kata pula, salah kan kita kritik? Tak salah. Tu apa boleh kritik? Aku tak pernah kata pun. Tutup mata mu diam, mu jangan kritik. Mu nak kritik, silakan. Tapi kalau mu atas pagar, aku kata tadi. Mu duk kata Khairi Jamaluddin, benda tu tak termasuk. Sekarang ni lah TikTok ni, aku tak pernah dengar lagi. Mu buka rumah lembang puak belah tu. Tak ada. Dia macam mana tak pagar? Mu buka rumah ratik nama 2-3 orang je. Mu kata aku ni view rendah. Tak ada masalah. Mu katalah view rendah. Mu kata tak ada orang tengok aku cakap seorang pun macam orang gila pun. Tak ada masalah. Tu mulut mu aku tak marah sikit. Pengikut aku tak ada masalah. View kurang, tak ada masalah. Aku buka TikTok, aku buat live. Aku tak ada target aku nak capai view. Tak ada. Orang nak masuk, orang tak masuk sudah. Tapi yang aku herannya, orang yang mengatakan room tu sikit, terhege-hege. Jegir biji mata ni, bola butir mata ni duk ipak. Duk cakap benda ni. Macam mana ni? Orang yang dia kata-kata tak ada peminat, tak ada follower, kita terhege-hege. Nak pergi tengok. Jangan! Belok terus. Tak ada masalah. Pasal aku tak ada matlamat dalam TikTok ni. Cuma aku nak jawab. Edisi sembang tukar langit. Aku segala-galanya. Aku paling terfakta di Terengganu ni. Siapa kata apa? Orang jolok sikit. Sungguh. Ni. Monggah kemang kata. Aku waktu je. Tak ada masalah. Stop view seorang. Tak ada masalah. Takkan kena seorang aku nak buka live. Aku tetap buka live. Tak ada orang tengok apa. Aku tetap buka live. Ceritalah pasal kerajaan negeri. Stopa, mu cerita apa ni Stopa? Ceritalah kerajaan negeri. Nampak nak main ikut peribadi sangat. Dia petik view. Janganlah apa ke view. Aku buka live, aku tak pernah kata. Di samping tu tap screen guys, kawan-kawan, biar cukupkan view. Itu dah perli aku. Tidak ada, guys. Dia bagi tahu dekat Faruk rupanya. Dia bagi tahu dekat Faruk rupanya. Ajar ni Stopa. Dia perli aku. Sebab dia tak boleh berbahas lah. Dia ingat tutup mata mari bahas ni nak bahas kosong. Kalau mari kakak setakat berada dekat TikTok bagi manfaat dekat orang, view rendah, buat apa Faruk? Kau duduk dekat kedai kopi saja. Buat apa nak cakap-cakap dalam TikTok tu pertama. Kedua, dia tak baca barangan-barangan yang ditunjukkan oleh tutup mata. Apabila kita sebut tanah pegangan Melayu dan juga tanah Rizab Melayu TRM dan TPM, dia tak tahu pendetailan daripada perjanjian Bangkok pada tahun 1900-an dahulu. Dia tak boleh nak cerita perkaitan bagaimana dikekalkan selepas merdeka di dalam perkara 89 dan juga perkara 90. Jadi dia berada dekat sini, dekat TikTok untuk apa? Dia hanyalah buat neraca pemahaman yang sangat bengong, dan ini adalah contoh bagaimana pemikiran walaun ekstremis kelas ketiga, kawan-kawan. Dok mahu berfikir. Dalam parti PAS ada ahli biasa. Dalam parti PAS ada penyokong PAS yang wasatiyah. Dalam parti PAS ada geng dua ni, walaun dan juga super walaun. Stopa ni dia bukan kategori super walaun, dia kategori walaun kelas ketiga. Tu contoh. Bila kita tunjuk satu persatu, main peribadi boleh sakit. Stopa. Sebab anda yang berhujah bagi pihak menerangkan situasi kerajaan negeri Terengganu. Hantarlah orang yang lebih baik bercerita mengenai apa yang ada dalam negeri Terengganu ni. Baru kita step back on topic. Cerita bagaimana tanah pegangan Melayu sekarang ni kekal ke tidak. Cerita bagaimana enamen kerajaan negeri Terengganu mengenai tanah pegangan Melayu itu dikekalkan ataupun tidak. Kalau Stopa tak boleh nak cerita, Stopa tak boleh nak bahaskan benda ni, buat apa Stopa ada kat sini? Very clear. Kita tunjuk dokumen perkara 89, perkara 90. Kita tunjuk enamen pegangan tanah, enamen tanah negeri Terengganu yang wujud pada zaman British lagi. Kita bercerita bagaimana Abdul Rahman Limbong
menentang British sewaktu pelaksanaan lesen untuk bercocok tanam yang pada dulu kita hanya tinggal adat dan juga titah daripada tuanku untuk buka tanah seluas-luasnya. Dia tak nak sembang lah. Mu siapa dia nak larang aku bercakap di TikTok? Mu bayar kota aku ke? Mu beli telefon aku ke? Aku kerja dengan mu ke? Tak ada berasa, tak ada tiga tu, tak ada kena mana. Ikut pandai aku nak cakap. Apa mu kata tak ada guna pada TikTok? Tak apa-apa. Tak ada guna bagimu. Ada orang dengar kata aku, ada orang pakai kata aku. Aku dah tahu kat langit. Ada aku kata aku merendahkan orang? Tak ada. Mu tu bercakap merendahkan orang. View kurang. Naik komen 40 orang je 20. Tak ada masalah. Aku kata dah tadi. Mu jangan nak pelekeh kau orang. Hidup nak pelekeh kau. Tak boleh gitu pelekeh kau orang. Jangan pelekeh kau orang. Kita ni bukan hebat sangat. Hidup nak pelekeh kau orang. Bila kita boleh bercakap, ada laptop, ada semua, habis orang tak kena. Aku cakap dah tadi kan. Mu nak kritik kepada mu Tapi mu bukan tabaga. Mu makan sebelah pihak. Sebelah pihak mu tak berani stop. Bukan mu cakap kebenaran, mu cakap atas kebatilan. Kalau mu atas kebenaran, mu bercakap dua-dua. Bukan perfect. Kalau mu tak tegar belah sana, takkan belah sana perfect. Mu kata belah ni je ada salah, dah belah sana perfect ke? Maksud ke? Tak mu tak tegar. Persoalan aku. Bapak mu tak tegar, aku tak pernah dengar dalam TikTok ni mu hentang sebelah pihak tu. Mu tak pernah tegar. Tak ada masalah. Mu nak tegar boleh ni kan mu lah. Nak marah aku bercakap. Mu siapa dia? Ni dalam phone suara anak negeri mu tanyalah. Aku lama mana dah duduk main sini. Mu tu baru ingat lagi. Dak sembang lah mu dalam Facebook tu. Aku tak boleh cara tu lah TikTok ni. Sebelum mu tu mari sini baru kenal tahun ni tu. Aku lama dah main dalam room ni. Pasal tu host menaikan aku. Mu mari-mari nak pelekehkan aku tu. Tak betul. Itu tak betul. Tak betul. Jangan tokat langit. Tajuk dia jangan tokat langit. Faham tak faham? Tokat langit mungkin ngaji dulu. Bak tokat langit tu benda apa? Nak pelekeh kau orang belaka. Kita lah paling terbetul. Mu nak cakap-cakap tak marah. Tapi jangan pelekeh orang. Jangan pelekeh view orang. Jangan marah orang nak cakap. Mu tak mau dengar sudah. Mu belak je aku, tak ada masalah. Belak aku. Tapi mu tergeh-geh nak dengar aku cakap. Orang tak berfatah mu nak dengar. Dah sedengar mungkin dengar orang berfatah cakap. Tak ada masalah. Aku dah harap mu mari tengok. Tapi mu nak bercakap dengan aku. Aku level rendah, mu level tinggi. Tapi mu nak bercakap dengan aku. Kalau aku anggap aku diri aku tinggi. Aku tak layak orang bawah. Tapi mu ni mu anggap diri mu tinggi. Orang ada IQ, ada fakta, ada hujah. Lekat dengan segala dokumen. Tapi mu nak layan aku ni ke bawah. Buat dia mu layan. Tak ada beda. Mungkin tu big lah. Aku naik room tak dia Faruk kan bodoh. Sekejap je. Lepas tu mu nak naik. Mu nak naik nak pelekeh orang. Tak betul cara mu tu. Cara tokat langit orang panggil. Ada sifat tu mu tengok. Firaun. Sifat tu. Ada sifat tu. Sifat meninggi diri. Lalah ke mana Firaun? Nak wayak wi. Stopa. Panjang. Stopa. Mu dah cerita benda lain ni. Stopa. Cerita fokus dah. Lagi. Kita dah bincang. Firaun tu sombong. Sombong. Orang sombong. Stopa Faruk. Dia buat luahan jiwa dan perasaan dalam room ni. Dia tak akan pernah cerita bagaimana 461,000 hektar persamaan 1.12 juta ekar tanah yang akan hilang. Dia tak akan cerita Faruk. Dia sian kepada Stopa apabila kita tengok ke Stopa tadi menangis. Aku dak jatuhkan orang. Aku dak turunkan orang. Aku dak menjatuh. Aku dak pernah menjatuhkan mumpung. Yang menjatuhkan anda tu adalah diri anda sendiri apabila hujah bukan berdasarkan fakta. Kantoi tipu KTCC. Kantoi tipu Mayam Mall. Anda sendiri yang menjatuhkan diri sendiri. Sebab tu orang nak follow anda. Ambillah kritikan tutup mata ni untuk ditambah baik kepada diri. Makiki sendiri. Ambil kritikan tutup mata ni supaya Makiki lepas pada ni buka dokumen, baca dan hadam bagaimana enakmen tanah negeri Terengganu bermula. Dia dah buat Faruk benda tu. Tak ada dah dia. Tembul lari dah. Lari dah. Menangis Stopa. Aku pun dah 3% dah ni. Nanti kita sambung lah. Stopa potong lah Stopa. Orang suruh berhujah bercerita benda lain. Follow tutup mata. Follow menangis Stopa Faruk. Kau lah ni Faruk. Follow tutup mata. Kau lah ni tekan sangat Stopa Faruk. Menangis dia. Ya Allah ya Tuhan. Jap. Ni tinggal lagi 5% ni kita layan salah kejap.
Salah tengah Kita dengar. steam tu. Mana kita salah? dengar kualiti Salah. Teruskan. Kita dengar kualiti Salah. Aku rasa Salah ni lagi bagus pada ni. Sekejap, mana Salah? Mana mu Salah? Cepat Salah. Ni aku 3%, 4% lagi tinggal telefon. Sekejap. Aku nak layan itu Salah ni. Aku dah selesai kerja aku dah. Macam mana makin kita sentuh hati sangat tadi. Dia main personal Lala. Dia tersentuh jiwa. Apa cerita? Makin kita Tersentuh jiwa. Aku sedih lah. Tutup mata. Tutup mata. Jangan tutup mata. Aku sedih dengan sahabat aku tu. Sedih aku dengar tadi. Weh, mula dia cerita sogor je pun. Teruk sangat lah. Cerita sogor je Teruk pun. sangat ni. Ini semua salah suara anak negeri. Aku dekat anak negeri. Kawan, aku dah bagi dia ruang. Masa tutup mata request aku tanya dia. Kau nak jawab, aku tak boleh jawab. Aku bukan orang Terengganu. Tapi ada orang bawah, orang Terengganu bawah boleh jawab. Sekali dia cakap, mana dia orang berani jawab? Mana dia orang berani jawab? Aku cakap dia ada kat bawah ni. Aku tak sebut tutup mata. Lepas tu dia kata bawa naik tu. Aku bawa naik So aku pun bawa naik tutup mata. Naik-naik pun tutup mata tu. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Lah, aku tengok macam nak nangis je. Siapa? Pelik aku. Kau tak baik lah tutup mata. Apa pun tutup mata jahat. Memang jahat dia. Dia memang tutup mata pun jahat. Kau tak jahat, orang tak sakit telinga dengar dia bercakap. Itu dia jahat. Ni, Farouk, aku tanya dengan Farouk. Diorang kata Farouk, Nagasari kau orang luar. Aku nak tanya, itu menantu Haji Adi, dia buat apa dekat Selangor tu? Dia buat apa dekat Sungai Buloh tu? Jadi YDP tu. Tak, dia buat apa Nagasari. sana? Kau orang mana Nagasari? Kau orang mana? Aku panjang cerita sikit Farouk. Aku ada 4 negeri. Tapi ada kena mengena Terengganu lah. Ada lah. Dengan mana? Habis apa masalah ni? Masalahnya diorang ni tak puas hati. Tak puas hati masalahnya. Tak puas hati sebab apa? Sebab tersakiti. Sebab aku sama dengan tutup mata. Kalau aku sama dengan diorang angkat aku sebagai calon. Sekarang aku nak tanya, apa menantu anak Haji tu buat dekat Selangor? Kenapa aku nak allow dia balik tengah-tengah nu tak? Nagasari, Syaril, Ulu Balang, penangan tutup mata 3 kali turun naik 3 kali yo. Bukan saya 3 kali menangis. Mengelupur. Last kali menangis. Last kali menangis. Aduh. Kau tak tengok Syaril pada mula Syaril. Menangis tak keluar air mata kau macam mana Nagasari? Kali. Kau tak tengok pada Lala mula. sekali tadi kejap. Nagasari. Lala sekali tadi. Kau tahu tak? Aku dengan Farouk ni lama mana dah? Kau tahu tak? Aku ni dulu baru kau tak wujud lagi. Kau tahu tak? Anwar Ibrahim aku pernah kritik waktu 2020. Terdiam dia. Kau tahu tak? Ni buka room siap lah korang. Memang dia balik. Naga pada. Apa Farouk? Dia curhat tadi Dia curhat Dia pinjam bahu ke apa? Pinjam bahu itulah apa Farouk? tadi Ulu Balang, tadi kan aku dah cerita kat kau kan. Cuba tadi aku jawab tu sekali dia cakap tadi. Aku dengan saudara negeri ni berapa lama dah, korang baru. Macam dekat sekolah pinjam, macam dekat sekolah pinjam pembaris kawan hilang. Kau ambil pembaris aku hari tu, mana kau tak bagi lagi? Biarlah, dia kawan aku, lama kawan dia. Aduh, aku dengar bawah senok aku dengar. Aku tengah masak tadi. Tu aku ikat tak apa peluang. Jawab korang memang masak. Ni aku tak buat, aku biarkan korang semua. Ada lagi 4% je pun aku. Siapa nak cakap? Abang Farouk tahu tak tema naik pula. Okey. Naik pula cakap. Siapa nak cakap? Stop. Tisu jangan lupa tisu nak mata. Aku mau naik salah sekali. Kang naik seorang tak ada lah. Aku mau naik sekali. Alah. Korang gaduh. Sagak lagi. Alah. Angkat gigi kayu 1-2 Kang. Seorang kayu 1-2, seorang nangis selok dah. Jangan. Ya apa nak cakap kau tutup ni? Dia jalan pun 3 selendar. Sebenarnya.
Aku lama dah dengan Farouk. Aku lama dah dengan Farouk. Aku lama dah. Tak kisah lama dekat pun. Nak cakap dengan TikTok kena minta kepada orang mu ke tu? Ni. Mak ni. Ini awak. Lama dah Farouk. Ya Allah. Aku tanya mu, aku nak cakap lagi TikTok ni aku minta kepada orang mu ke? Tolong cerita bagaimana hilang 61 ekar, 1.12 ekar, 1.1 ekar ini. Bagaimana kehilangan dia, boleh diceritakan Stopa? Tolong Stopa, aku sedih ni. Tolong. Ni aku tanya mu ni. Mu nak cakap lah TikTok ni, cuma jawab kali. Aku nak minta kepada orang mu ke? Cuma jawab kali. Okey, aku jawab. Aku jawab kali. Ani. Aku jawab. Orang lain dah. Nagasari jawab Nagasari. Kita layan Stopa buat apa? Benda aku tanya ni Muhammad Ani Nordin. Ya, aku tanya dia. Aku tanya dia. Jawab. Minta maaf dengan suara anak negeri. Ya, aku tanya mu jawab dia senang. Aku nak minta benda orang mu, aku nak minta benda orang mu. Aku jawab. Dah ya, mu dah sibuk ah. Mudah sibuk balik kata raja. Nagasari, aku minta maaf dengan Nagasari. Balik kata raja. Aku minta maaf sebabnya aku orang. Balik kata raja. Balik. Ngemis sini balik kata raja tu. Nagasari. Dah, aku dah kata awak salah, aku tanya je. Aku dah kata awak salah, aku tanya. Jawab. Saya lama dah dengan suara anak negeri. Dah, aku tanya mu. Sebelum Farouk Kata wahai Hani Nordin. Aku tanya mu wahai Hani Nordin. Mu jawab aku tanya mu. Boleh jawab nak jawab. Merasakan kesedihan Nagasari ni pergi balik kota raja. apabila bercakap mengenai Mayam Mosogo pun salah. Apabila bercakap mengenai tanah hektar pun lari sebab tanah ada. Sedih Stopa tadi. Mana boleh tahan telinga panas sao telinga. Masalah pula naik. Masalah. Assalamualaikum masalah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum salam. Cakap ah. Salah. Cakaplah masalah. Waalaikumsalam. Kuana salah. Lenguh nak cakap mana nak dengar apa-apa, nak dengar bapa bercakap ah. Okey. Aku nak dengar bapa nak komplain lagi kan aku nak dengar dia. Aku nak suruh dia saman lagi kan sekali. Salah. Salah. Ya. Bapa cucu dah. Bapa cucu dah. Aku ada 2 cucu. Mu berapa cucu dah? Aku 3 baru. 3 baru. Allah akbar, ya Allah ya Tuhan aku. Bapa lebih nak ingat siapa tadi teruskan. Mana? Musa lah lebih lah aku. Mana lagi? Ya, Musa lebih lah aku. Dan mu marah. Ada beti mu marah dengan orang muda kenapa? Kenapa mu marah orang muda? Kenapa mu marah sangat orang muda? Mana? Buat apa mu marah dengan orang muda? Pasal muda ni asal mu marah sangat? Saya muda. Dia pasal dia aku tak marah kerana main politik tapi biar daripada. Dok dengan ni. Sekarang ni aku dah marah lagi. Aku dah marah mana? Biasa tu. Lah mu marah. Nasari pun marah juga kata Nasari lah cakap lebih lah. Kita ni berpolitik. Biasa tu naga jangan puas hati sangat. Bukan siapa nak tang kayu 1-2 tu dak kena lah lagu tu. Tunggu tau. Punya lagi orang ulu naga ni cakap ni. Ni cakap WhatsApp aku ni orang ulu ni pergi bandar dak sedar diri awak ni aku nak kabur aku nak pelayang ni. Tengok. Dia ni baru naga. Dia nak cerdik naga. Dia ni orang pergi bandar dak sedar diri. Masalah naga. Aku kalau boleh malas nak layang dia ni. Aku dah layan dia gila aku. Salah tengok corak hati tu dengar semua. Salah aku dah layan mana ke hulu ni dia bodoh sama sikit. Dia cakap dia sagong. Macam kau tutup mata ni bapuk dia akan ekor dia. Lagi ni. Habis kayu 1-2 tu kita tu sedia selenda. Katuk bahan jumpa tahi mau. Katuk jolok jumpa tahi. Katuk bayar jolok jumpa tahi. Ke mana? Katuk bayar mati jolok jumpa tahi. Jolok jumpa tahi nak cakap bodoh. Kita katuk orang. Mu tengok. Kayu nak tahu dulu gimana sagong. Tak kenal dah. Malu sekejap. Kalau pergi bandar duduk bandar itu. Kalau Raulu buat cara Raulu. Salah. Kau nak tanya mu ni salah. Kau nak tanya mu ni jujur ni mu jawab
Mu panggil kawan kelip Haria. Kenapa salah sampai hatimu salah? Mana? Mu panggil kawan lain maki kawan, panggil kawan kelip Haria. Kenapa? Allah, aku lama dah aku marah muka. Aku maaf dah muka. Okey, sekarang sayang ke marah? Aku maaf dah muka Faruk. Dah, sekarang sayang ke marah? Sayang. Sayang. Okey, teruskan. Dua lain cakap Faruk. Okey, kita pasti dia kepala botak. Ni budak-budak budak-budak baru pergi bandar, baru duk bandar Sagong dah. Dia nak ulu, nama ulu balas tapi orang ulu tu baru. Ulu pergi bandar, mula ulu pergi bandar jadi sopali. Jadi bodoh semua. Jangan pergi sangat. Kita ni ada penyakit yang pergi sangat. Kita sayang pada diri kita dulu ah. Kita sayang lagi kita standar. Okey. 3 bulan sekali je di hospital. Oi, aku tak pergi pun. Aku 60 lebih dah. Sama lah. Oh, mu 60 lebih dah. Suara aku ni sebab aku tahu lah aku ni artis dulu. Tapi suara macam orang muda. Naga. Ya. Salah. Memanglah. Orang yang berfikiran sihat dan positif. Okey, kejap. Salah. Mu 60 tahun lebih dah salah. Orang dulu nak cakap aku dah layak dia baru. Okey, sabar. Salah. Kawan nak tanya mu 60 lebih dah. Mu 60 lebih dah. Mu 60 lebih 3 minit sekali mu 60 lebih nak buat apa tak baik. 60 lebih. Allah. Tapi kerja mu dalam TikTok tu 3 minit sekali mu maki orang. Macam mana salah? Dah 60 lebih tu. Dia nak baca kayu pun dah tak lagak Abang Faruk. Dia nak bawa amalan tu Faruk. Dia nak bawa amalan mengutuk memaki hamu manusia. Dia nak bawa amalan-amalan itu menjadi sandaran akan datang. Jangan duk takabur sangat kita tu. Saya kira ada betul-betul kita je betul. Ada orang cakap ke? Aku cakap dengan Faruk. Jangan cakap biar aku cakap dengan Faruk. Tapi putus sebelah pihak. Betul lah topak khabar. Jangan ada melawak nama tu tutup mata. Aku cakap dengan Faruk tu. Subhanallah, terlepas sekali salah. Berat sangat dah salah ni. Budak dah. Kalau aku nyakit hati mu nyakit hempedu. Mu nyakit hempedu. Kalau aku sakit hati mu nyakit hempedu ke guna ke tak hempedu ada dah. Masalahnya sekarang ni kita ni bukan orang dak kata kamu mu jaga orang. Mu ni mu jenis kata apa? Berani ramai-ramai. Bubu kata aku seorang apa aku naik. Mu tengok jadi janganlah aku. Ada nyakit. Mu tak ada batu pelik. Sembal be. Patut kalau nak betul orang seorang sama seorang. Bagaimana kita berisi akhlak dan adab kepada generasi Terengganu dia dak main ramai dengan seorang. Orang macam salah. Orang Terengganu dia dak main ramai. Tak ada tamadung. Orang Terengganu dia seorang-seorang dia berani aku. Mungkin berani macam salah berani ramai-ramai cakap membuat satu perkara pengucapan yang sangat kotor. Orang macam salah, subhanallah, masya Allah, menjadi contoh kepada generasi seterusnya. Tutup mata. Kerana ada akhlak yang diajar oleh ayah cidok seterusnya ini. Tapi salahlah salah seorang contoh. Apabila naik dekat room suara anak apabila kita jadi cakap menjadi contoh kepada generasi seterusnya. Kita boleh tengok salah kawan-kawan. Apabila salah berhutang berdasarkan salah mengambil raya pula nak tengok bambu kosong pula kena. Bila dia jadi amda dapat tengok dokumen budak sokong beliwal laki baju bertanya atas Nabi dan Abu Umar. Aku dah tahulah Nabi dan Abu Umar sokong beliwal mu tahu dah. Allahu akbar, subhanallah, astagfirullahalazim, aku tak tahu lah. Dalam kubur macam mana caranya. Okey geng. Aku undur diri dulu. Tinggal 2% je, 2% je. Tinggal 2% je. Okey Faruk, terima kasih Bang Faruk. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, Bang Faruk, terima kasih. Thank you very much. Very happening. Very happy.